ye oh no daripada yang jadi ngomong aku yang masih. Kita ada bulat, ada petak. InsyaAllah kita akan sampai tak. Kan tak kahwin, nak kahwin lagi. Tak apa, kota ada 3 lagi kan. Lebih Sedikit pujian untuk ni Atta. Atta tolak motor Abu guys. แบบเดียวแค่ดูก็ทำให้รู้ว่าเธอน่ะโดนหัวใจอยากบอกเหลือเกินว่าเธอน่ารักแค่ไหน Episod yang ketiga, hari yang ketiga kami daripada Wahin bertolak terus ke Tak dan kami lepak makan di Kopi Malay serta esok kami akan masuk ke Death Highway. Mari. Selamat pagi people. Assalamualaikum, mari. So ini hari yang ketiga kita berada di Thailand. Hari yang ketiga. Sekarang menunjukkan pukul 6 pagi. Call time kita ride hari ketiga dengan bos ANF pukul 6 pagi call time dia. So tak rasa kekok sebab kita dah training. Kita dah training awal. Bang, kata pagi ni bang. Apa bang kata pagi ni? Okay, kata-kata untuk hari ni Bi. Bantu dia gerak Bi. Kita ni Opening. Assalamualaikum semua. Sawadikap. Kita daripada Wahin hari ni, kita dah solat subuh 5.35 waktu subuh Thailand. Kita nak menuju ke Tak. So kata-kata hari ni kalau isi kata nak minta sesuatu pada nak beli tu nak beli, cakap tak. Sebenarnya kita nak pergi ke Tak. So pelajaran untuk suami-suami, cakap tak. Abang Semalam saya cakap tak, beraung kat bang. Beraung bilik tu saya cakap. Bos, saya try guna perkataan tak tau. Bergaung. ngamuk lah. Oh. Dia kata apa? Kenapa pula awak cakap macam ni? Dah. Oh. Ayat kedua kenapa pula awak cakap macam ni? Tak guna. Salah menuntut tu. Sebelum kami memulakan perjalanan, kami dihiburkan dengan lagu koleksi Abang Boy. Somebody phone Joe ngoji ya oh yeah daripada yang tidak itu oh puhin liu la xiong so you know oh ye oh no daripada yang jadi ngomong. Kami teruskan perjalanan dan dalam perjalanan motor Abu pula dah start semput-semput geng. Okay. So awal kita dah keluar. Sekarang pukul 6.30 Thailand lah, 7.30 Malaysia. Motor Abu semput-semput. Masa ni kami semua tak tahu nak buat apa-apa. Kalau kami nak berpatah balik ke Suratani HD akan mengambil masa yang sangat lama. Jadi kami cari bengkel berdekatan untuk repair motor Abu. Breakfast pagi kita pergi kat 7-Eleven beli ni. Sekarang dah ketagih lah. Saya dah ketagih dengan benda ni. Benda ni makan telur rebus, tapi dia ada sos dia lah. Sos dekat dalam. Ini semua sebab Elizad yang ajar. Bengkel yang kami jumpa sejauh 8 km. Sementara menunggu bengkel tu buka, kami bersarapan di 7-Eleven. Perjalanan ke bengkel sejauh 8 km dan masa ni juga saya buat keputusan untuk towing motor Abu disebabkan motor Abu dah mengalami kerosakan. Ini adalah pengalaman pertama kali saya tolak motor seberat 300 kilo untuk sampai ke bengkel yang telah kami hubungi tadi. Kami riders berempat yang baru lagi gagah. Walau dugaan yang datang, kami tetap harungi bersama-sama. Ride on, ride safe. Itu kata kami, Eliza Don. Tetap on top, sentiasa ada bersama kami. Ride on, ride on, ride hard, ride safe. Kami berempat kekal habiskan misi ini berhari-hari tanpa rasa.
Alhamdulillah, kami telah pun sampai ke bengkel Bank Auto Shop di kawasan Hua Hin yang buka pada pukul 9.30 pagi. Sementara menunggu bengkel ni mencari kerosakan motor Abu, kami dihiburkan lagi dengan lagu koleksi Abang Boy yang kedua. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hey, hey, hey. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mulai sepi dah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah, yeah, yeah. Although I had a problem, tak tahu nasib baik ada mau shop di Hua Hin. Mungkin semalam dia buat sesuatu yang kita semua tak tahu. Knock, knock, knocking on heaven's door. Tak kau. Jangan angkuh lagi Bu. Awal sangat kau angkuh. Setelah lama bengkel ni semak kerosakan motor Abu, akhirnya jumpa. Kerosakan motor Abu berpunca daripada speed sensor yang menyebabkan motor Abu dalam keadaan semput-semput. Okey. Oh, okey. Okey. Sampai. Relax. Anda okey? Kita okey. Kita masih lagi meneruskan doa untuk Abu. Semangat Abu. Jadi Bang, selalu abang ada kata-kata bang. Kita ada bulat, ada petak. InsyaAllah kita akan sampai tak. Ada. Lawan sikit. Apa ni? Kasim Abu, Kasim selamat. Alhamdulillah motor dah selamat. Okey bos. Kena pantun juga. pantun lah. Kena kat pantun. Dua terat pun jadi lah. Tak. Kena cuba cakap dengan ni tak. Betul mudah. Okey, itulah dia. Thanks to Hatta 8 kilo dia tolak Ali bang. Aku baru first time tolak Ali sebenarnya. Memang lah. Aku rasa asal borak sangat ni. Masa turun bukit dah rasa kesian Hatta ni. Kita bagi dia. Okey. Dia ada bukit tu. So, kau Maafkan keberatan lah sebab dia pecah bola adik Bok pecah. Dia tak apa lah. bok tu boleh sini dia nak cat balik. Saya dah sikit lah. So, Kan? dekat situ saya itu betul lah. Saya kita tunggu. Dia nak cat, nanti sini balik. Kan nanti kan bok peli, bok dia warna hijau. Okay, so saya kena simpan kaki saya, urut balik dekat Pattaya. Mari. So ini adalah motor yang dah custom dah ubah suai box tak kat belakang. Kat sini ada kedai kopi kak. Alhamdulillah, nasib baik speed sensor dekat kedai ni ada stok. Kalau tidak, memang kita kena tunggu sehari untuk speed sensor tu hantar kepada bengkel ini. Selesai masalah motor Abu dah buat pembayaran. Kos untuk tukar speed sensor sekitar 700 plus bersama kopi yang Abu belanja tadi. Dan kami teruskan perjalanan kami ke Tak. Untuk sampai ke destinasi Tak sangatlah jauh dan saya tak tahu berapa jam saya atas motor. Kamen Riders
Assalamualaikum. Setelah bertungku lumus untuk datang ke sini, akhirnya kita sampai juga dekat Tak. Iaitu Kopi Malay. Siapa ni? Ya. Kena kenal. Thank you. So, kalau korang singgah ke kawasan ni, ni owner dia orang Malaysia. So terus datang ke sini. Support. Seorang kat sini? Salah seorang yang orang Melayu kat sini. Tapi agak jauh tapi berbaloi. Perjalanan yang mengambil masa berjam-jam. Lama. Sampai petak ke bumbung. Last kata terakhir Selesa ke tak selesa? Seat selesa. Habis tak bergerak macam ni. Tak ada apa-apa. Ini port wajib untuk rider datang. Kalau kita daripada bawah, sebelum kita nak naik Mae Hong Son ke Death Highway kan, kita support di Kopi Malay. Maknanya Dia kahwin orang Thailand. Maknanya sebelum nak ke Death Highway semua ni adalah Ni pertengahan dia. Ni dekat tengah-tengah orang akan support. Mari. Kita tengok makan dia ada apa dengan minum dia. Sedap guys. Let's go. Full tarik. Sementara menunggu menu dan makanan, kami terjumpa budak Malaysia yang dari Penang untuk buat Thousand Corner pada esok hari. Bagian tak kahwin. Nak kahwin lagi. Tak apa, kota ada 3 lagi kan. Berani tak berani lah. Tapi macam ni petua dia. Kalau nak keluar rumah pun terketar-ketar, itu tak payah lanjut dah. Tak tahu apa abang sekolah kan, tapi semua mengangguk. Semua mengangguk. Susah kan? Nak tak kebenaran isi susah. Lupakan rasa nak berbini dua. Tadi lain kan? Cepat dia tukar. Lain eh? Tukar skrip. Cepat dia tukar kan? Macam tu. Ini penting main. Tidur kat mana? Sini ya tidur. Esok. Tidur hari ni. Tidur pergi lah. Kau ada masa. Kau dah pergi saya dulu. Yes, saya Pak. Banyak orang sibuk yang tinggal di mana. Just IB tu kita naik esok. Dia dapat sedikit juga. Just IB boleh sedikit. Lepas dia sedikit habis, patah balik tu tak punya. Tengah ambil besok. Tak, kita ambil time. Saya sebelum gelap saya call lagi orang Malaysia. Dah. Artis ambil gambar dengan peminat tau. Okey. Dia highway tu umpang tak? Apa? Umpang Power. Dah tadi. Umpang kan? Benar? Esok pergi Umpang. Esok kita pergi Umpang, lepas tu kita try patah balik. Pergi besok lah. Kalau pergi Umpang kita sampai pukul 3-4 tak. Kita Umpang lah. Available lah. Kita ni pengembara buat penyembaran aja lah. Okay, jom. Okay. Hello. Ini wife dia. How are you? Good. Good. Alhamdulillah. Okay. Press fast. Sila. Duduk. Boleh. Nanti dia punya ni. Ni boleh buat kenangan ni. Ni Semua kita cover. apa ni? KLCC. Tu tak 0 km. Tak ni kau boleh beli ni. Tak road one ni. Ni lawa ni, budak ni. Stop. Thousand Corner. Ni lawa ni. Ni lawa set ni. Dia ada tulis Thousand Corner. Kau jadi. Tapi besar sangat. Tak apa. Boleh letak kat mana spek.
kedai lokal Melayu owner dia pemilik dia adalah orang Melayu. Jadi makanan hidangan dia pun ala Melayu Thai. Melayu Thai sebab dia ada nasi lemak. Okey. Macam biasa Eliza kalau sampai makanan sini. Awak order ni je ke? Ada nasi. Rasa boleh? Rasa. Okay, jom ni. Cepat buat video dulu. Macam biasa kalau dah sampai makanan Eliza akan review Ya, betul. Kita support Dia support betul. Ya, kita support orang Melayu kita. Jadi kita dah dengar tips-tips kesedaran daripada bos ANFM. Ni kesedaran kat diorang. Patch. Good. Okay, Ada hadir. Dah. Apa yang Wan kata, Death Highway tu sangatlah mencabar sebab jalan dia one way in, one way out. Bila kita dah masuk, kita kena berpatah balik semula. Diorang pun pergi patah balik. Death Highway tu lebih susah dari Thousand Corner, guys. Ya. Ya. Kalau Death Highway kita lepas, Thousand Corner sap-sap-sui pun kita. Kau sempat lagi nak menyesal. Misi perlu diselesaikan. Bang, dia dah pandai susun soalan bang. Saya belajar. Okay. Saya punya Wah, thank you seafood. so much. Legendary. Kita orang datang. John. Tak ada belum ada lagi. Abang tak ada suruh buat. Abang yang suruh. Now, semua rider dah ada. Selepas makan, kami terus bertolak dan bermalam di satu hotel di kawasan Tak. Alright, kasih. Nah, tu 50. Berapa? Bagi. Bagi Kam. Berapa weh? bagi 3. Nah, tu 50. 480. Ni. Bagi 2. Bagi 2. Bagi 2 berapa? Berapa? 40. 40 apa ni? Ni RM40. This one double, Main. not queen. Dua 300 baht. Orang ni double. Bagi 300 baht. Double. Tak, dia orang minta jangan kita orang ambil queen, nanti kan dia ingat korang nak sama dekat pula. Main ni samtian. Dia orang lain. Mai Kiau lah. Okay, alhamdulillah kita telah sampai ke hotel. Hari ketiga, hari malam. Besok akan menuju ke hari keempat yang kita akan jayakan misi kita. Ya. Sambung. Betul. Apa tu? So lepas tu kita dah sampai keluar gelap, sampai balik pun gelap. Okey, tapi kita semua okey Okey, alhamdulillah. Ui, Makan bakar cukup. betul kulit Semua awak. cukup. Hari ni lupa spray. So kita akan jumpa dengan penghulu ride kita untuk tutup malam hari yang ketiga. Ya, betul. Mari. Alhamdulillah kita dah sampai ke Tak. Hari ini cuma ada kerosakan pada motor abu. Alhamdulillah kami dapat selesaikan untuk motor abu dengan baik, Walaupun dua kali dengan kan. sempurna. So besok kita akan bangun seperti biasa. Kita solat subuh dulu 5.33 dan kita push on the road pukul 6 pagi. Kita akan menuju ke Curve 33 dan juga ke Death Highway. Nantikan video Death Highway, guys. Ya. Jalan ni lebih Sedikit teruk. pujian untuk ni Atta dengan tolak motor abu, guys. Awak kawan yang baik, Lepas tu sahabat dia- yang baik. Bang, saya nak letak belah sini ke belah sini bang? Saya macam pening nak letak. Ni nak dia punya pangkat. towing tu. Okey. Saya tak tahu kat mana bang. Saya belah balik. Dua-dua kita tak kiri kanan. Kiri kanan. So Okey. abang bagi satu, Pat bagi satu. So besok nantikan video Death Highway. Mari. Mari. Episod yang keempat kita akan masuk jalan yang lebih mencabar lagi. So saya harap korang subscribe dan like video ni, share kepada kawan-kawan korang untuk saya teruskan episod yang Dia punya keempat. kerosakan ni. Mari.